Kerajaan setuju pindah peraturan-peraturan kawalan bekalan. Hamzah Zainuddin tegaskan, jawatan PM tidak harus jadi perisai elak bicara. PAC tegas teruskan prosiding berkait isu MAHB walaupun jadi milik GDA. AMK anggap kenyataan Ketua Pemuda PAS cetus kebimbangan campur tangan eksekutif. SPRM dapat kebenaran sita menara ilham di ibu kota. Keputusan permohonan Tommy Thomas ditangguh Mahkamah Rayuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Ali berkata, Jemaah Menteri bersetuju meminda peraturan kawalan bekalan termasuk berkait penggunaan subsidi silinder gas petroleum cecair LPG yang digunakan peniaga berskala kecil dan mikro. Difahamkan Jemaah Menteri bersetuju meminda peraturan-peraturan kawalan bekalan PPKB pindaan 2021 yang diluluskan pentadbiran lalu dan berkuat kuasa 15 Oktober 2021. Katanya dalam sidang media, turut dipersetujui jor semakan dan pindaan diselaraskan jawatan kuasa teknikal dipengerusikan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari yang juga membabitkan agensi lain serta pandangan pemegang taruh. Mesyuarat Jemaah Menteri juga memperlakukan sepanjang tempoh Ops Gasak dan sehingga pindaan kepada PPKB pindaan 2021 dimuktamadkan. Tiada tindakan undang-undang terhadap perniagaan jualan dan makanan berskala mikro dan kecil berkaitan penggunaan silinder LPG bersubsidi bagi keperluan premis perniagaan sendiri. KPDN melancarkan Ops Gasak bermula 1 Mei hingga 31 Oktober untuk mengekang ketirisan subsidi LPG khususnya oleh pengguna industri dan perniagaan berskala besar. Armizan turut menafikan dakwaan subsidi LPG telah dipotong selepas beberapa ahli Parlimen Pembangkang dan Presiden MCA Wee Ka Siong mendakwa langkah itu akan membebankan perniagaan kecil dan sektor makanan dan minuman. Penolakan Mahkamah Tinggi terhadap permohonan rujukan Undang-Undang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai immuniti adalah selari dengan prinsip asas kedaulatan undang-undang dan doktrin pemisahan kuasa. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menegaskan, jawatan Perdana Menteri tidak harus dijadikan perisai oleh mana-mana pihak untuk mengelakkan perbicaraan di mahkamah. Menurutnya, pemimpin negara mempunyai tanggungjawab moral untuk memperlihatkan teladan kepimpinan dengan bersedia melalui setiap proses kehakiman secara terbuka demi menjaga imej serta kemuliaan institusi Perdana Menteri. Katanya, jika Perdana Menteri mendakwa rujukannya bertujuan untuk memastikan jawatan awam tertinggi dilindungi daripada litigasi yang mungkin berlaku secara strategik, bermotifkan politik atau mengganggu institusi, beliau yakin sistem perundangan Malaysia sudah mempunyai mekanisme untuk menapis saman yang remeh atau berniat jahat. Pada 23 Mei lalu, Datuk Seri Anwar dilapor memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk merujuk 8 persoalan undang-undang kepada Mahkamah Persekutuan bagi diputuskan. Antaranya sama ada beliau mempunyai immuniti daripada saman sivil yang difailkan bekas penyelidiknya Muhammad Yusof Rota. Sementara itu, Hamzah turut menegaskan bahawa menjadi satu penghinaan sekiranya ada pihak yang cuba memberikan gambaran seolah-olah Badan Kehakiman Negara tidak mampu membezakan antara tuntutan sah dengan motif politik. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC bertegas meneruskan prosiding berhubung isu pengurusan lapangan terbang awam walaupun Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB sudah menjadi milikan penuh Konsortium Gateway Development Alliance GDA yang diterajui Khazanah Nasional pada 22 Februari lalu. Pengerusinya, Mas Ermiati Samsudin berkata, pihaknya telah memulakan prosiding berhubung isu ini pada 17 Februari lalu dan setakat ini sudah mengadakan 8 prosiding. Malah pada 3 dan 4 Jun lalu, PAC telah memanggil semula beberapa saksi daripada kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Khazanah Nasional bagi memberikan penjelasan dan keterangan terhadap beberapa isu berbangkit yang didapati daripada prosiding sebelum ini. Mas Ermiati yang juga ahli Parlimen Masjid Tanah berkata, PAC menggunakan punca kuasa peraturan mesyuarat PM77-1-D peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat PPMMDR bagi prosiding dilaksanakan kali ini.
Tambah beliau, pihaknya akan memanggil saksi-saksi iaitu BNM, KKM, syarikat insurans, pentadbir pihak ketiga, Persatuan Hospital Swasta Malaysia APHM dan Majlis Perubatan Malaysia MMC. Terdahulu, PAC memanggil Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fong sebagai usaha untuk menambah baik pengurusan lapangan terbang awam, bukannya disebabkan faktor politik. Kenyataan Ketua Pemuda PAS yang menyeru agar perbicaraan dijalankan tanpa sebarang campur tangan pihak eksekutif telah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab dan boleh mendatangkan risiko. Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kenyataan tersebut seakan-akan memberi gambaran wujudnya campur tangan pihak eksekutif dalam urusan pentadbiran badan kehakiman. Menurutnya, keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes tersebut merupakan bukti jelas bahawa tiada campur tangan dalam menentukan keputusan permohonan berkenaan. Ujar beliau, hakim bebas membuat penilaian berdasarkan hujah pihak-pihak di mahkamah. Katanya lagi, ia bukti jelas bahawa kerajaan madani menjunjung tinggi prinsip pengasingan kuasa termasuk kebebasan institusi kehakiman yang menjadi tunjang kepada sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang diamalkan di negara ini. Terdahulu, Pemuda Perikatan Nasional PN mendesak agar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil cuti sementara susulan kes saman sivil yang difailkan oleh Yusof Rota terhadap beliau. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapat kebenaran daripada Timbalan Pendakwa Raya untuk menyita bangunan Menara Ilham yang terletak di Jalan Binjai, Kuala Lumpur. SPRM dalam satu kenyataan pada Khamis menyatakan sitaan itu berdasarkan notis penyitaan harta tak alih mengikut Seksyen 51/1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 bertarikh 4 Jun. Menerusi notis itu, kebenaran sitaan ini dibuat berdasarkan kuasa yang diberikan kepada pendakwa raya mengikut Seksyen 376/3 Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 di mana Timbalan Pendakwa Raya berpuas hati dengan maklumat diberikan oleh pegawai SPRM bahawa ia berkait dengan suatu kesalahan di bawah Subseksyen 4/1. Sehubungan itu adalah diperintahkan bangunan Menara Ilham disita oleh pegawai penyiasat SPRM dan segala urusan berhubung pindah milik harta tidak alih berkenaan kini adalah dilarang dan kegagalan untuk mematuhi notis ini merupakan suatu kesalahan. Menara Ilham itu dikatakan milik bekas Menteri Kewangan Allahyarham Daim Zainuddin. Menara Ilham siap dibina pada 2015, juga dikenali sebagai Menara IB singkatan Ilham Baru, menempatkan hotel 4 bintang, pejabat rasmi, galeri, medan selera serta kedai cenderamata. Manakala sebanyak 33 tingkat untuk kegunaan pejabat dan selebihnya adalah apartmen. Mahkamah Rayuan di Putrajaya telah menangguhkan keputusan berhubung permohonan yang dikemukakan oleh bekas Peguam Negara Tommy Thomas bagi menukar Hakim Mahkamah Tinggi dalam kes saman yang difailkan terhadapnya oleh bekas pengerusi Felda Syahrir Saman. Penangguhan tersebut dibuat selepas panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh Supang Lian mendengar hujahan daripada kedua-dua pihak dalam sesi prosiding yang dijalankan secara dalam talian. Menurut The Star, Peguam Tommy Allen Gomez berhujah bahawa permohonan untuk Hakim Ros Mawar digantikan bukan berdasarkan alasan peribadi kerana ia berpunca daripada niat untuk memastikan perbicaraan yang adil. Beliau berkata, Ros setelah menolak permohonan Tommy untuk membatalkan dakwaan Syahrir tahun lepas, mungkin telah membuat pendapat awal sebelum perbicaraan bermula. Beliau seterusnya menegaskan bahawa Ros telah membuat kesimpulan dalam fasa pra-perbicaraan yang tidak dibuktikan dengan bukti dan oleh itu harus menarik diri. Sebaliknya, Peguam Syarif Firoz Husin Ahmad Jamaluddin membalas dengan mengatakan bahawa kenyataan Ros adalah bersifat inferensial dan tidak membentuk penentuan fakta berdasarkan merit kes. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasya Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.